Adakah suatu benda yang kita tidak pasti najis atau tidak, maka benda itu suci digunakan? Misalnya guna beruscat tidak pasti, buat daripada bulu khinzir atau tidak. Viral mengatakan ada beruscat dibuat daripada bulu khinzir. Jadi waswah, apakah hukum kita guna berus atau benda yang ada pasti yang telah digunakan? Dengar baik-baik. Dia kata kalau kita mari ragu satu benda itu najis ke suci, boleh guna ke tak? Jawabnya, tengok keadaan. Tengok keadaan. Kalau maknanya contoh berus cat ini banyak di negara kita ni, banyak hak suci ke banyak hak najis? Kalau banyak hak suci, hukumnya boleh menang suci. Banyaknya berus cat dalam negara kita ialah dibuat daripada benda yang suci, dan ada sedikit juga yang dibuat benda yang najis. Contoh bulu babi. Okey. Lalu kita satu hari pergi ke kedai, datang ragu. Datang ragu, dah ni suci ke tak ada tanda. Hak hari tu tahu dah boleh tulis. Nampak tak bulu babi? Hak ni tak tulis, rasa tak sedap. Boleh jadi bulu babi, boleh jadi bulu yang suci. Maka tengok pada uruf. Kebiasaannya bulu yang suci, maka ambil hukum asal. Boleh, hukumnya suci. Cuma ada satu hadis, kalau meragukan hati kita nak sedap, tak usah ambil. Di segi fiqh boleh lagi, kerana belum ada dalil. Di segi kita nak sedap hati, Nabi kata dak ma yuribuka ila ma la yuribuka. Kalau ada satu benda dah datang ragu dalam hati kamu, tak mau jadi, nak usul jadi sedap hatimu, tinggalkan benda itu, ambil benda yang lain. Okey? Tapi tak boleh kita nak kata najis dengan sebenar-benar, tak boleh. Tapi pada kita negeri, pada galiknya tepat tu, banyaknya kalau beruh bulu yang najis, maka kata pada hari yang kita datang ragu, maka menang hukum najis. Dah.